Isu gejala buli di sekolah antara yang jadi tumpuan di Dunia Jumaat lalu akibat tertekan selepas menjadi mangsa buli cyber. Dilabelkan sebagai pembunuh senyap, kini ianya semakin membara. Perbuatan buli cyber tergolong dalam kategori menganiaya Pengaruh yang orang lain. ditemukan maut dipercayai menjadi mangsa buli cyber. 3% lelaki cenderung sebagai pelaku cyberbullying. Kes bunuh diri akibat kecaman ataupun cyberbullying ni. Isha yang ditemukan meninggal dunia dipercayai menjadi mangsa buli cyber. Remaja perempuan di Sarawak membunuh diri dengan niat memprovokasi. Buli cyber dalam kalangan belia di Malaysia adalah kedua tertinggi di Asia. Gejala buli cyber ini saban hari semakin membimbangkan sehingga merenggut nyawa. Ingat, hak bersuara bukan lesen untuk anda mencerca. Bilangan remaja yang mengalami kemurungan semakin meningkat kerana bahana kecaman di media sosial. Ianya menjadi lebih parah lagi apabila ia merenggut nyawa orang yang tidak berdosa. Fikir dahulu sebelum komen. Kecaman membawa maut. Usah kongsi perkara tidak pasti. Diam lebih baik daripada menyebarkan aib. Hentikan buli cyber!